Keluarnya Zafrul daripada UMNO, adakah UMNO kehilangan lagi dan PKR menang senyap? On one side, UMNO kehilangan dia punya striker utama, and another side, PKR dapat proven performer. Ada yang kecam, ada yang tak boleh terima. Ada yang kata dia keluar parti sebab nak kejarkan jawatan, padahal dia dah memang berjawatan menteri. Ada juga yang rasa PKR ni asyik terima je kata-kata. Cuma, kes Zafrul ni special sikit. Dia tak terpakai untuk akta lompat parti sebab dia bukan member of parliament, dia adalah senator. Tapi kalau korang nak tahu sebenarnya kes Zafrul ni adalah satu lagi episod pemimpin dia kecewa dengan hala 7 parti. Ini adalah satu tamparan hebat untuk UMNO perlu reform ataupun dia akan hilang dia punya player one by one. Boleh tak kalau kita nak nampak dia macam khianat parti? Kes Zafrul ni, dia tak ada kerusi parlimen ataupun kerusi DUN. Jadi tak ada kerusi yang jatuh kepada PKR. As for BT, yang ni kita kena tunggu dan lihat untuk upcoming cabinet reshuffle. Personal opinion I, ini menarik sebab I nampak ni macam satu momentum yang memberikan suntikan baru untuk PKR. Yelah, dah macam-macam jadi sejak pemilihan PKR baru-baru ni. Ada menteri kalah, dia letak jawatan. Kita boleh tengok Rafizi dan juga Nik Nazmi walk the talk. And you cannot deny this is making PKR dilihat sebagai satu platform yang lebih progresif dan juga stable. Cuma itulah, at times politik bermain politik. Dalam kes Zafrul, mungkin dia juga pandai bermain politik, tapi oportunis tak salah kalau dia memberikan hasil. Mungkin Zafrul boleh membentuk naratif ekonomi menjelang PRU yang akan datang. Because anything can happen in politik, bro. Selain dia teguh, dia juga adalah teknokrat. Bekas CEO bank dan pernah menjadi Menteri Kewangan semasa krisis ekonomi. Dan sekarang dia adalah Menteri MITI and how's MITI's doing? Pelaburan negara melonjak naik di bawah jagaan beliau. Reputasi negara meningkat dan pelabur semakin yakin dengan Malaysia. Secara tak langsung manfaat kepada rakyat dan juga parti yang sedang memerintah. Dalam diam, kalau korang tak perasan, PKR sedang menyusun dan menyimpan aset yang boleh menawan hati penghuni bandar dan juga profesional. Saya kira UMNO tak boleh nak menyalahkan Zafrul. I think he has been thinking about it for some time. After all, Tengku Zafrul, I tak rasa emotional reasoning work with him.